first sebenarnya yang bawa aku ni adalah orang yang bagi aku job. Suruh edit video 5 video, tak silap aku masa tu. Dia bayar aku RM50 je satu video. RM50 start. Tapi macam aku cakap, RM50 tapi aku bagi yang terbaik aku boleh. Faham. Dan dia suka hasil kerja aku. Dan dia membawa aku ke sini sampai ke job yang besar. Dia nak aku pergi. Faham. So korang kena tahu dari situ, macam aku cakap tadi, setiap job tu buat betul-betul. Kau tak tahu apa. Kira bagi 100%. Bagi 100%. Kau tak tahu apa opportunity yang akan datang. So dia yang orang yang sama bawa aku pergi overseas. Aku pun tak sangka aku akan pergi dengan chip. Orang yang memang kau susah nak jumpa. Faham. Dan alhamdulillah. Kalau aku memang starstruck lah. Yes. Aku seminggu aku duduk dengan chip. Kita orang kenal ni semua. Aku makan tidur dengan chip. Faham. So aku seperti biasa macam aku cakap ni, bila jumpa orang macam ni, apa aku akan tanya. Memang aku akan tanya macam-macam. Aku tak percaya, tanya chip. Macam-macam aku tanya. Macam mana chip start, macam mana chip ni, macam mana chip nak menaikkan ni. Aku akan tanya segala yang aku boleh tanya. Yang mana boleh korek-korek, mana boleh aku korek-korek. Dan alhamdulillah chip pun memang share banyak benda. Itu pun sama.